Berikut adalah video senaman selepas kepatahan kaki. Senaman pergelangan kaki, ke atas, ke bawah, dan memusing. Bengkokkan sendi lutut dan lurus dengan bantuan secara pergerakan pasif. Mobiliti tempurung lutut, gerakkan ke bawah, ke atas, ke arah kiri dan kanan, setiap satu pergerakan 10 kali. Senaman statik otot quadricep. Angkat kaki ke atas dan turun dengan lutut lurus posisi baring. Sokong kaki yang dibedah dengan kaki yang baik. Turunkan kaki secara perlahan sehingga kaki mencecah lantai dan kembali ke asal. Ulang 5 hingga 10 kali. Ekstensi sendi lutut dan turun posisi duduk. Cara berjalan tanpa memijak kaki yang patah, non-red bearing dengan mengguna tongkat aksilari. Terima kasih kerana sudi menerima perkhidmatan fisioterapi yang kami sediakan.